Okay, match. Tutup pintu belakang. Kan sampai berdua nutupnya. Okay, kita dah habis bab yang ketujuh, iaitu ketak sama linear dah, ketak sama linear dah. Kali ini kita pergi ke tajuk yang ke-8 atau bab yang ke-8, iaitu garis dan sudut. Okay, garis dan sudut. Bila masuk garis dan sudut, kita akan masuk bidang geometri dan pembinaan. Okay, bidang geometri dan pembinaan. Garis dan sudut ni bukan sahaja terlibat dalam matematik ni. Subjek ni bukan dalam matematik juga. Kamu akan guna balik, kamu akan guna semula nanti kalau kamu masuk tingkatan 4 nanti. Masuk tingkatan 4 nanti, ada rezeki ambil grafik komunikasi teknikal. Atau dulu nama lainnya adalah lukisan kejuruteraan yang saya ajar sekarang ni. Yang kamu dah hisap-hisap pen tu dah kenapa? Banyak benda lain lagi ni, hisap pen, hisap pemadam, hisap pembaris. Macam mana boleh jadi gitu tu? Dulu kecil-kecil hisap yang Putin tu kan. Tersembui je hisap Putin tu. Okay, kalau ada rezeki kamu masuk tingkatan 4 nanti ambil grafik komunikasi teknikal. Benda-benda ni sepatutnya saya tak perlu ulang balik lah. Kamu dah belajar dah benda ni. Kamu dah belajar benda ni. Sudut, membina sudut 60 darjah. Jika makan belajar, buka. Membahagi dua sama serenjang garis. Lagi, bagaimana membina garis selari, bagaimana membina garis serenjang, bagaimana membina sudut dan pembahagi dua sama sudut. Okay, itu adalah dari segi pembinaan. Bagaimana nak membina. Onkan projektor. Bagaimana nak membina. Bila nak membina ni, sepatutnya ini bukannya nak kena kira-kira, nak kena apa, kena tahu je macam mana nak lukis. Okay, kalau sebelum ni kamu tahu macam mana nak melukis sudut. Dah belajar? Sekolah rendah ada belajar melukis sudut? Ada ke tak ada? Sekolah rendah ada belajar? Ada ke tak ada? Tak ingat? Masya Allah, baru berapa ni dah tak ingat dah. Bayangkan kamu tak ingat tu, ni dah belajar ni. Tingkatan 1 ni dah belajar ni. Masuk tingkatan 4 nanti kan, saya tanya lagi, tak ingat lagi. Masalah nak ingat tu saya tak tahulah macam mana masalahnya. Nak selesaikan masalah ingatan kamu tu. Biasanya kalau muda-muda dah tak ingat, dah tua esok memang nyanyuk lah. Betul? Betul? Sel-sel otak tak berhubung tu lah, tak minum susu lah tu. Ke minum susu lembu je? Siapa minum susu lembu je, ingatannya kurang lah. Kalau minum susu mak kamu, pandai sikit. Dia ikut genetik. Saya tanya dulu, kamu dulu susu mak ke susu lembu? Saya suruh tanya dulu mak kamu, mana kamu tahu kecil dulu kamu minum susu apa? Ke susu unta? Okey, kita pergi yang pertama. Garis dan sudut. Okey, apakah kekongruenan tembering garis dan kekongruenan sudut? Macam pelik je bunyinya. Kongruen. Apa dia kongruen? Apakah kekongruenan? Dia perkataan asalnya adalah kongruen. Dia punya imbuhannya adalah ke dan an. Belajar Melayu kan? Kongruen. Apa dia kongruen? Itu bahasa matematiknya. Bahasa Melayu yang kamu fahamnya, kongruen ni adalah sama saiz. Contohnya tembering garis atau tembering garis? Temberang tahu? Temberang tahu. Ni saya tengah temberang kamu ni. Tembering garis.
Jadi saya buat. Nampak tak yang warna hijau tu? Nampak tak garis yang saya buat tu? Ini kita panggil apa? Bukan. Ini kita panggil garisan. Ini kita panggil garisan. Yang kita tak tahu berapa ukurannya. Kita tak tahu berapa ukurannya. Bila saya buat lagi satu garis, di atas garis saya sama, ada A, ada B. Ini baru dipanggil tembering garis. Ada mula, ada akhir. Kalau saya buat macam ni je, mana satu mula, mana satu akhir pun tak tahu. Ini namanya garisan. Yang ini kita panggil tembering garis. Boleh faham? Boleh faham? Yang belakang tu. Wait, bangun. Saya tunjuk kat depan, tengok meja main. Ambil semua barang meletup depan. Yang duduk belakang ni suka buat kerja lain. Kalau saya tanya, confirm dia tak tahu apa benda saya cerita ni. Okay. Kalau dalam ini juga, saya buat start dari sini, habis ujung ni pun, kita panggil ni tembering garis. Dia ada mula, ada akhir. Macam apa? Macam apa? Macam hidup kita ni juga. Ada mula, ada akhir. Asalnya tak ada. Betul? Ke kamu memang terus ada je kat dunia ni? Asal kita tak ada. Hidup. Lepas hidup, mati tu akhirnya lah. Ni hidup, ini mati. Siapa hidup selamanya? Itu tak ada mula, tak ada akhir. Betul? Allah tak ada mula, tak ada akhir. Bila yang kita tiada pengakhirannya? Orang kata abadi. Bila? Selepas dihisap. Hisap tu hisap? Bukan hisap susu. Hisap tu dulu orang panggil ilmu hisap. Hisap tu dikira amal ibadat kita. Lepas itu masuk syurga atau masuk neraka. Masuk syurga selama-lamanya. Masuk neraka pun selama-lamanya. Soalan saya, berbaloi tak? Berbaloi tak hidup kamu dalam dunia ni ada hadnya macam tembering garis ni? Kan? Katakan hidup kamu had A dengan B ni je. Belajar matematik. Saya ajar kamu sikit ni. Banyak tak belajar. Hidup kamu A dengan B nya. Okey? Dari sini terus infinity. Infinity ni selama-lamanya, tak mati-mati. Kalau yang perempuan, kalau yang lelaki, umur kamu nanti akan dibangkitkan, umur kamu adalah 33 tahun. Yang perempuan umurnya 18 tahun. Semua sama. Okey. Ini saya dapat daripada ustaz ngajar saya lah. Jadi saya bagi tahu kamu. Okay, jadi berbaloi tak dengan hidup kamu yang ada tembering ni dengan hidup kamu yang infinity ni? Bayangkan kamu buat jahat A ke B ni berapa tahun aja? Hidup kamu berapa tahun? Paling lama lah umur kita berapa? 63 tahun. Berbaloi tak dalam masa 63 tahun ni kamu menderhaka, kena azab selama-lamanya? Baloi ke tak berbaloi? Berbaloi ke tak berbaloi? Habis apa kamu buat jahat? Tak semayang? Tak boleh nak jawab. Berbaloi tak kamu tak semayang? Kamu tak semayang satu waktu. Satu waktu je. Bukan lama pun 5 minit. Tapi kena seksa 1000 tahun. Berbaloi ke tak berbaloi? Jangan cakap kat mulut je. Balik buat. Ni siapa tak main subuh pagi tadi? Tak payah angkat tangan. Tanya dalam diri. Lambat bangun dah. Apalah. Ni baru tingkat 1. Udah jadi ustaz pula. Ni tajuknya sudut dan garis. Itu saya cerita. Saya cerita pasal tembering garis. Supaya kamu besok ingat. Hidup kamu ni macam tembering garis. Faham? Ada awal dan ada ujungnya. Okey.
Maksud kekongruenan ni, maksud dia sama. Kongruen tu sama. Contoh dia, kalau saya ada satu garis AB, lepas tu saya ada satu lagi garis AB juga. AB ni panjangnya 5 cm. Ini CD lah. Mana boleh sama. Yang ini juga 5 cm. Garis AB dan juga garis CD kongruen ke tak kongruen? Kongruen lah, maknanya sama. Itu maksud dia. Dia punya istilah je pelik, tapi bendanya sama je. Okey, sudut pula. Kata sudut di sini adalah 30 darjah. Sini juga 30 darjah. Kongruen ke tak kongruen? Kongruen. Apa kongruen? Okay, kata kat sini pula 45 darjah. Ini A, ini B, ini C. Okey, sudut manakah yang kongruen? A dan juga B. Sudut manakah yang tidak kongruen? C dengan apa? Mesti ada bandingan. Tak kongruen sama ada B dengan C ataupun A dengan C. Kena bandingkan orang itu. Faham? Ada soalan? Senang benar ngajarnya ni. Okay, kita tengok bagaimana nak menganggar. Anggar tu apa? Anggar. Tahu Tan? Anggar tu? Tak tahu? Buka. Anggar tu macam anggur, bukan? Anggar tu kita agak. Agak tahu? Agak, kita agak. Berapa panjang? Contohnya berapa? Berapa saiz kasut saya? Macam nak tahu? Kamu agak je lah kan? Saiz kasut saya lebih kurang sama dengan saiz kasut. Carilah mana yang lebih kurang sama. Takkan saiz kasut saya sama dengan saiz kasut. Anggar tu, agak. Okey, contohnya saya ada ni, nampak ni, color ni. Boleh agak tak berapa panjang dia? Boleh agak tak berapa panjang dia? Berapa agak dia? Agak-agak berapa? Lalunya kamu agak macam mana? Lebih kurang sejengkal je cikgu. Itu agak lah juga sejengkal. Sejengkal tahu sejengkal? Tan tahu sejengkal? Tak tahu pula. Sejengkal jari, lebih kurang gitu. Itu cara kita nak menganggar. Jadi itu kita anggar. Kalau kita nak tahu saiz dia dengan tepat, kita ukur. Guna apa? Kalau ini kita guna pembaris lah. Anggaran yang tepat adalah panjangnya adalah berapa? 15 cm. Boleh faham? Begitu juga dengan tembiring garis ni. Tadi kita agaknya berapa agak-agak ni? Panjang AB tu. Kita ukur. Lebih kurang 6.2 cm. Boleh? Oh betul lah, awak 63 saya tulis. Umur kita 63 tahun je hak itu je. Pandai saya garis. Tepat 63. 60. Tengok tu. Hak itu je. Ada soalan? Umur kamu berapa? Umur kamu berapa? 13. Mati bila? Tak tahu kan? Kita pun tak tahu bila mati kita. Okey? Saya pun tak tahu bila mati saya. Lagi? Kita nak anggar apa? Okey. Sudut dah belajar sudut. Kalau macam ni sudutnya berapa? 90 darjah. Kalau macam ni sudutnya berapa? Kurang daripada 90 darjah. Macam itulah jawab. Ini terus teka je 60. Mana maunya?
Itu cara kita menganggar. Kalau macam ni? Lebih daripada 90 darjah. Kalau saya letak sini 60 darjah. Kalau saya buat macam ni? Mesti kurang daripada 60 darjah. Macam mana kita nak menganggarnya? Okey, selesai. Ada soalan? Yang senang-senang ni ajar kopi tu je lah. Takkan ini bukan tak tahu kan? Boleh?